Hai, Assalamualaikum. Hari ini in Skin Diaries with Dr. Diana adalah bersama kita adalah Dr. Riana Kipiani binti Abdul Halim. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey, Dr. Riana adalah Otorhinolaryngology Head and Neck Surgeon ataupun ENT Specialist di KPJ Klang Specialist Hospital. So, Dr. Riana did her postgraduate master in ORL HNS in KPJ Healthcare University College in Malaysia, and also underwent her fellowship hands-on program in otology, neurotology, lateral skull base surgery and endoscopic ear surgery at Yonsei University Severance Hospital, South Korea at between 2020 to 2021. She also have multiple publication, which is the recent one is long-term outcome of modified endoscopic and transcanal approach for small acoustic tumors, which is published in August 2024 in High Impact Journal Otology and Neurotology. And selain daripada itu, she is also a lecturer in KPJ University and also still active in Yonsei University in Seoul alongside with her fellow professor as instructor in workshop and also invited as a speaker in South Korea International Congress and Conference recently. Yes. Hi, Doctor. Hi. Thank you, Dr. Diana, for the invitation. I'm very honored and very excited to be here today with her. And actually, that was a very nice introduction for me. Thank you so much for coming. And the topic is for today is earlobe keloid. So we know, and as we know, keloid is quite common, right, Doctor? Yes. And keloid can also be in the body, on the body, and as well as dekat ear, right? Betul. So specifically today kita nak discuss pasal earlobe keloid. Okay. And then before that, maybe Doktor boleh bagi tahu apa itu keloid sebenarnya in general lah. Okay. Keloid ni actually kita dah dari zaman dulu kala pihak Egypt tu dah tahu pasal keloid ni since in the 16th century. Tapi masa tu orang panggil chancroid, like takut cancer apa semua, mereka tukar kepada keloid in the 80s, tahun 80th century tu. Dia jadi keloid tu, ataupun nama keloid tu sebagai crab's claw. I see. So keloid tu adalah suatu penyembuhan luka yang berlebihan. Sepatutnya luka is just like tutup luka dengan baik supaya tak expose isi dalam-dalam. It's just that yang ni berlebih-lebih sampai terlebih daripada luka sebenar dia. Itu maksudnya keloid. Itu maksudnya keloid lah. Okay. So adakah keloid ini berbahaya, Doktor, sebenarnya? Keloid tu adalah non-cancerous, ketumbuhan yang non-cancerous. Cumanya kita kena perlu differentiate betulkah itu keloid. Kalau ada sesuatu ketumbuhan tu, berdasarkan nanti ada ciri-ciri atau kriteria dia jugalah. Okay. Dia tidak berbahaya, cuma mungkin cosmetically tak nampak cantik sangat lah. Okay. So jadi Doktor, siapa yang berisiko tinggi untuk dapat keloid ni? So semua orang boleh berisiko tinggi. Siapa yang dapat luka kat mana-mana boleh berisiko tinggi untuk keloid ni. Cumanya seseorang yang dapat keloid ni lebih kepada chances risiko tinggi 15 to 25% is orang tu berkulit yang berwarna. Tan skin lah. Actually yang kulit lebih gelap lah. So yang ni selain dia kulit lebih gelap, ataupun dalam family history juga, ataupun dia ada lebih genetik, sesuatu adalah genetik dia yang mungkin kita panggil melanocyte stimulating hormone anomalies. Dekat dalam badan dia lah. Badan dia. Genetik dia. Okey. Jadi Doktor, kalau specifically kalau keloid di telinga ni kan, bagaimana dia boleh terjadi dan apakah simptom-simptom dia? Okay, actually sama je keloid kat mana-mana pun, tapi untuk telinga ialah banyak tindik. Banyak tindik salah satu lah. Salah satu. Ataupun as simple as luka kecil daripada kita scratch je. Ataupun jerawat ya, Doktor? Jerawat.
pernah buat surgery ke dekat situ. Okay. So disebabkan apa-apa luka lah sebenarnya. Risiko dia lah. Chickenpox ke contohnya lah. Okay, so satu soalan sebab soalan ni maybe I pun selalu dapat lah dekat klinik. Adakah rawatan keloid ni boleh menyembuh 100% keloid tu? Actually tak boleh lah Dr. Diana. So ini penting lah kan untuk so dia tak boleh sembuh 100%. Tapi kita boleh cuba reducekan simptom dia lah. Reduce symptoms or boleh cuba kita boleh hilangkan. Ada yang dapat efek 100% tu. Tapi ada juga yang mungkin dia timbul or ada datang kembali, baki sikit lagi juga or datang kembali balik semula. Okay. So jadi apa beza keloid ni doktor dengan ada satu lagi parut yang timbul yang kita panggil hypertrophic scar. Macam mana kita nak bezakan tu? Beza dia hypertrophic scar ni dia boleh dapat juga dan parut-parut disebabkan oleh parut-parut yang biasa kita dapat macam tadi tindik or luka surgery juga. Cumanya yang ni dia bukan hanya sahaja pada kulit gelap ataupun keturunan dan luka dia juga tidak lebih-lebih daripada kawasan luka tersebut, parut dia tu. Dia tak lebih seperti keloid, dia akan lebih-lebih. Kalau dia satu line macam ni, dia dekat situ saja, cuma dia timbul. I see. And yang hypertrophic scar ni, dia jarang buat sakit ataupun proses keradangan compared to keloid lah. I see. Okay. So apakah rawatan yang available untuk keloid scar in general dekat mana-mana badan pun, dekat telinga? Dia depends on size and also dia nak rawatan tu macam mana. Adakah dia suka hanya konservatif saja pun boleh ataupun dia perlu surgical. I see. Okay. So kalau depends on size, kalau dia kecil datar kita boleh try konservatif juga. Konservatif tu seperti silicone gel atau cream gel. Okay. Laser atau cryoterapi pun boleh. Okay. Tapi kalau saiz dia besar, timbul dan mengganggu juga untuk cosmetically, kita terpaksa sarankan surgery. Surgery. Surgery pun sometimes bukan surgery sahaja, mungkin perlu combination terapi di mana surgery tu perlu ada injection juga. So depends on size. Kebanyakan size lah. Okay. Doktor boleh tolong explain lebih lanjut tak mengenai rawatan injection tu? Rawatan injection. So sebenarnya rawatan injection ni, kalau nak rawatan injection sahaja, kita boleh untuk saiz yang kecil-kecil itu boleh cubalah ataupun maturity luka parut tersebut. Kalau 2-3 bulan mungkin boleh try, tapi kalau dia dah terlalu matang mungkin perlu surgery. So dia depends usia parut tersebut. Tapi kalau dia masih just baru je 2-3 bulan and saiz kecil, kita boleh try injection tersebut. Injection tersebut pun bukannya satu kali injection saja, mungkin perlu weekly or monthly based on dia punya progress of healing. So apa yang kita inject ni ada banyak, tapi yang commonly kita inject is steroid. Okay. Commonly juga steroid ni pun ada banyak. So steroid yang selalu kita guna is triamcinolone. So dia ada dos-dos juga based on dia punya size and maturity jugalah. So okay. Kita juga selalu dapat kalau patient tanya kan doktor, patient tanya okay, injection steroid ni berbahaya tak doktor? Adakah dia akan mendatangkan side effect pada saya bila nak buat rawatan tu? Boleh tak doktor explain sikit ataupun bagi pencerahan mengenai rawatan injection steroid ni? So actually dia dos kecil sahaja and dia efek lokal untuk parut tersebut sahajalah. So dia boleh bantu untuk proses keradangan di sekitar luka tersebut. So untuk side effect tu jarang terjadilah kalau untuk in general steroid punya side effect banyak, tapi kalau injection lokal ni usually just persekitaran saja. Lagipun bila kita buat tu doktor ya, selalu doktor akan buat mengikut dosage, betul kan? Ikut dosage, ikut protokol lah juga untuk mengurangkan side effect yang akan probably terjadi kan. Boleh. Okay. So kalau dengan rawatan apa yang doktor dah explain tadi, kalau untuk telinga, keloid di telinga ni, macam mana contohlah patient datang, macam mana doktor punya approach lah, kalau katakan dari segi doktor dah explain tadi, rawatan dia kemungkinan mungkin rawatan konservatif dengan mungkin surgical. Selalunya macam mana doktor punya approach?
Okey, kalau yang Specifically untuk telinga, kalau adakah yang sama? untuk keloid telinga ni selalunya dia kosmetik dan dia dah besar. So kalau chest parut sikit kecil-kecil tu jarang dia mengganggu dan juga dia jarang buat sakit pada patient tersebut lah. Cuma kalau yang dah besar-besar ni memang mengganggu, especially kosmetik ataupun seseorang tu nak pakai helmet ke ataupun even tidur pun dia rasa tak selesa. So dari situ bila dia dah tak selesa and size dia besar, kalau dah besar macam tu selalunya dia dah matang. Injection or conservative ni dia dah tak dapat nak membantu. Selalunya kita akan proceed dengan surgery. Surgery ni biasanya kita akan boleh buat daycare. Boleh buat local injection, local anesthesia saja ataupun boleh buat sebagai general anesthesia. Selalunya pilih general anesthesia sebab patient akan lebih tenang dan doktor pun boleh fokus dan tak mengganggu keselesaan sangatlah untuk patient tu. Tapi boleh juga local anesthesia, depends on luka parut or keloid tu besar macam mana. And kalau surgery ni saja tidak memadai. Selalunya kita perlukan juga injection intralesional injection tu juga untuk maintenance untuk maintenance. Jadi sesiapa yang ingin tahu lebih lanjut bolehlah jumpa Dr. Riana dekat KPJ Specialist Hospital di Klang. Betul. Okey, macam mana healing time tu doktor kalau kita buat surgery dan apa yang perlu dijaga lepas buat surgery tu? So healing time dia termasuklah luka parut yang biasa. Maksudnya ialah luka parut jahitan. Jahitan tu mesti ada. Usually it's about 2 weeks. 2 weeks tu tak lama tak lama. First week mungkin dah boleh buka jahitan and then second week tu barulah nampak dia healing betul-betul cantik lah. It's just that kalau untuk orang yang risiko keloid ni kita buat surgery dia boleh timbus keloid tu balik sebab luka juga kan. So luka keloid ni tak semesti dalam masa 2 minggu tu kita boleh nampak. Boleh nampak 2-3 bulan and even up to 1 year pun mereka boleh baru nak tumbuh keloid tu. So sebelum dia terjadi keloid tu kita akan buat rawatan injection. So masa surgery saya akan juga inject steroid yang triamcinolone tadi tu and also masa follow up mungkin perlu lagi 2 weeks time and also monthly. See the progress juga. Follow up juga lah. Akan ada follow up, tengok progress and mungkin perlu repeat berulang untuk injection tu because orang tu ada risiko tinggi untuk keloid lah. Datang kembali kan doktor. Okay. So jadi bukanlah saya faham dekat sini bukanlah lepas surgery tu kita tak ada follow up. Kita masih kena follow up dan mungkin kemungkinan besar akan kena ada steroid injection juga untuk maintain. Okay. Dan satu lagi yang saya selalu dapat soalan ni pemakanan. Adakah pemakanan mempengaruhi dan memainkan peranan dalam pembentukan parut keloid? Kalau betul, actually apa-apa luka pun perlu jaga pemakanan. Cumanya kita selalu advise pemakanan yang sihat or perlu suplemen vitamins untuk mempercepatkan wound healing and wound healing yang lebih baik lah. Untuk keloid disebabkan dia adalah proses keradangan yang berlebihan, so kita perlu pemakanan yang kurangkan keradangan seperti sugar or caffeine. Ini lepas buat surgery? Lepas buat surgery. Tapi or maybe before pun boleh lah. Before so that kita proses healing tu lebih baik. Selain kita ambil yang healthy diet seperti more to vitamin C, buah-buahan, sayur-sayuran, itu lebih induce kepada better healing. Dan yang makanan yang tak baik macam sugar intake or yang meningkatkan proses keradangan tu kita kurangkan lah. Kena kurangkan lah. Okay. And satu lagi, adakah environment ataupun temperature ada mempengaruhi keloid? Boleh jadi lebih besar ataupun ada tak doktor? Dekat mana-mana clinical study ke ada relation? Usually kita akan advise kalau boleh jangan expose to matahari lah while we have any wound healing yang tak ada baju ke or you have to cover sementara luka tu nak baik because matahari can induce lagi pewarnaan yang lebih gelap untuk that certain area lah. Okay. So lastly,
apakah nasihat doktor untuk pesakit yang masih macam teragak-agak lagi nak dapatkan rawatan untuk keloid ni? Sebenarnya kalau tak ada simptom, tak ada rasa apa-apa kalau ada keloid tu, dan mungkin kita perlu abaikan lah. Cuma yang merisaukan kalau dia menyebabkan sakit, bertambah besar, and then kosmetik juga. Kalau dia bertambah besar dan kerap sakit tu, kita perlu differentiate whether dia betul-betul keloid ataupun ketumbuhan lain seperti kanser. So yang tu memang perlu dicek lebih awal lah supaya kita boleh detect it's not keloid kan, ataupun masalah parut sahaja. It's not a simple one. Lagi satu, kalau dia besar dan mengganggu kosmetik, selain mengakibatkan dia tak cantik lah dipandang, dia seseorang tu boleh stress and depressed because of that jugalah kan. So kalau boleh kita boleh rawat dengan baik, walaupun chances untuk betul-betul tak ada tu tak adalah 100%. Cuma dia boleh improve quality of life. Yes, quality of life and your confidence juga. Okay, so dekat situ Dr. Riana dah beri pencerahan mengenai elok keloid. Jadi sesiapa yang ingin mendapatkan rawatan, cepat-cepat dapatkan nasihat doktor dan nasihat pakar. Dan Dr. Riana, thank you so much for your input today. And thank you for coming to the podcast. Terima kasih Dr. Diana kerana invite saya. Kami actually dah kawan dah 10 tahun dah. Yes, daripada zaman muda sampailah sekarang. Betul. Terima kasih doktor. Thank you. Jemput lagi nanti. Jumpa datang rumah ke? Boleh.